Masa Tun Mahathir kena pun dia bela, masa Anwar kena pun dia bela. Bila Tok Guru baca Quran, Tok Guru akan tengok Quran tu the whole perspektif, bukan spesifik isu politik. Orang nampak macam okey, pasti politik hudud. Tak. Tok Guru dia kupas Quran tu, dia kupas Islam tu, semua angle. Bilik, air, tandas, siapa minum dulu, siapa jalan dulu, protection, mahram, aurat, cara bercakap, cara susun isu DAP ke, isu PKR ke, dia sama je. You DAP ke, you PKR ke, you UMNO ke, you kan aniaya, selagi tak betul salah, masa lagi kita kena, jangan kata salah. Bela dulu. Masa Tun Mahathir kena pun dia bela, masa Anwar kena pun dia bela, masa Lim Kit Siang kena pun dia bela. Atas dasar prinsip, bukan atas dasar parti. Maknanya Tok Guru sangat berprinsip. Jadi sebab tu kita nampak macam backing sangat tu. Sebab di saat orang ada expect, orang Islam kata, yelah kita terima, kita redha, tak. Tok Guru cakap, yang ni tak betul.